Selamat datang para detektif data sekalian. Hari ini kita akan mulakan satu misi yang sangat istimewa. Kita nak bongkar segala rahsia yang tersembunyi di sebalik nombor-nombor yang kita nampak setiap hari. Korang perasan tak, nombor ni ada kat mana-mana je kan? Tapi sebenarnya, setiap nombor tu, dia ada cerita dia sendiri tau. Misi pertama kita, jom kita siasat cerita murid-murid dekat SK Budi. Okey, kita dah dapat petunjuk pertama, tapi maklumat ni nampak macam berselerak sikit lah. Untuk selesaikan misteri ni, kita perlukan satu alat detektif yang khas. Memperkenalkan, alat detektif pertama kita, Carta Pi. Alat ni memang power sebab ia boleh tukarkan data yang pening kepala tu kepada satu gambar yang sangat-sangat jelas. Cuba tengok ni, apa yang menarik tentang Carta Pi ni ialah cara ia susun semua maklumat. Setiap hirisan ni atau kita panggil sektor, dia tunjukkan satu bahagian cerita. Dan yang paling penting, bila kita campurkan semua peratusan ni, jumlahnya mesti 100%. Dan terus kita nampak penemuan terbesar kita. Wah, lebih separuh daripada murid-murid tu, iaitu 52%, rupa-rupanya datang sekolah naik bas. Nampak tak? Dengan Carta Pi ni, kerja kita jadi senang gila. Tapi kan, untuk jadi detektif yang lagi hebat, satu alat je tak cukup. Kita perlukan lagi beberapa alat dalam kit kita. Jom kita kenal dengan 4 penyiasat super data. Pertama sekali, kita ada Mode. Dia ni macam pencari populariti. Kerja dia senang je. Dia akan cari mana satu data atau nombor yang muncul paling kerap sekali. Si paling glamour lah katakan. Seterusnya, Julat. Dia ni pula pakar mencari jurang. Dia akan tunjukkan kita perbezaan antara nilai yang paling besar dengan yang paling kecil. Dari situ, kita tahu data kita ni tersebar luas ke atau dekat-dekat je. Lepas tu kita ada Median. Yang ni penyiasat yang sangat teliti dan pengemas. Dia akan susun semua nombor ikut turutan, dari kecil ke besar. Lepas tu dia akan cari siapa yang duduk betul-betul kat tengah-tengah. Dan akhir sekali, Min. Dia ni si pembahagi yang adil. Dia akan kumpulkan semua nilai, campurkan, lepas tu bahagi sama rata. Inilah yang kita selalu panggil purata. Sangat berguna untuk dapatkan gambaran keseluruhan. Okey, sekarang pasukan penyiasat super kita dah lengkap. Jom kita uji kehebatan dorang dengan satu kes yang baru. Kali ni, pasal wang saku murid. Petunjuk baru kita ialah Carta Palang ni. Ia tunjukkan wang saku harian untuk 10 orang murid. Cuba korang tengok, mana satu palang yang paling tinggi? Itulah mood kita, si paling popular. Betul sangat. Mod kita ialah RM5 sebab paling ramai murid iaitu seramai 4 orang dapat wang saku sebanyak tu. Okey, sekarang kita panggil pula si pencari jurang, si Julat. Wang saku paling banyak ialah RM7 dan yang paling sikit RM4. Jadi 7 tolak 4 kita dapat RM3. Itulah Julatnya. Untuk median pula, kita kena susun semua 10 nilai tu dan nilai yang kat tengah-tengah ialah RM5. Wah, mod dan median sama. Okey, misi terakhir. Kita nak cari purata. Jom kita panggil Min, si pembahagi sama rata. Jadi, macam mana nak cari Min ni? Senang je, ada 2 langkah. Pertama sekali, kita kena kumpulkan dan tambahkan semua nilai wang saku daripada 10 orang murid tu. Okey, bila kita dah darab dan tambahkan semuanya, jumlah keseluruhan wang saku mereka ialah RM55. Banyak tu. Tapi, misi belum selesai. Ada satu lagi langkah terakhir. Sekarang, kita ambil jumlah RM55 tadi dan kita bahagikan dengan jumlah murid iaitu 10 orang. Dan keselesai. Min ataupun purata wang saku mereka ialah RM5.50. Tahniah. Wah, kerja yang sangat bagus para detektif. Korang semua dah berjaya gunakan alat-alat yang hebat ni untuk fahamkan cerita yang tersembunyi di sebalik nombor-nombor. Jadi, jangan lupakan 4 penyiasat super korang ni, okey? Mod si popular, Julat si pencari jurang, Median si penentu titik tengah dan Min si pembahagi sama rata. Mereka ni kunci untuk buka semua rahsia data tau. Okey, sekarang giliran korang pula. Misi untuk korang ialah cuba perhatikan nombor-nombor yang ada di sekeliling korang. Mungkin dalam permainan video, markah ujian atau harga barang dekat kedai. Cuba siasat apa agaknya cerita yang nombor-nombor tu nak sampaikan. Selamat menyiasat!